Apa jadi pada badan kau kalau 4 hero ni tumbuk dada kau, tulang rusuk kau sempat buat rayuan terakhir tak? Level 1. Cicak Man. Dengan kekuatan atlet elit dan momentum badan penuh, satu tumbukan padu ke sternum hasilkan gelombang kejutan yang gegarkan seluruh rongga dada. Tulang rusuk mungkin retak halus, paru-paru hilang angin serta-merta. Dalam 2 saat pertama, kau masih berdiri tapi otak dah hantar mesej panik. Kita ada masalah besar. Level 2, Keluang Man. Lebih agresif, lebih berat. Impak sekarang cukup untuk patahkan 1 atau 2 tulang rusuk sepenuhnya. Serpihan kecil boleh menekan paru-paru, menyebabkan kebocoran udara dalaman. Degupan jantung jadi tak sekata seketika. Kau masih hidup, tapi setiap nafas rasa macam cucuk jarum dari dalam. Level 3, Captain America. Super Soldier Peak Human dengan teknik tempur sempurna. Pukulan tepat ke sternum boleh memindahkan tenaga terus ke organ dalaman. Beberapa tulang rusuk patah serentak, jantung alami cardiac stun, tekanan darah menjunam. Dalam 3 hingga 5 saat, penglihatan mula gelap. Ini bukan sekadar knockout. Ini zon trauma kritikal level 4. Badang versi legenda. Sekarang kita masuk tahap kekuatan luar biasa. Satu tumbukan penuh tenaga ke dada boleh meremukkan sternum sepenuhnya. Tulang rusuk patah serentak seperti kaca ditekan. Gelombang kejutan memampatkan jantung dengan cukup kuat untuk menyebabkan henti jantung mengejut. Paru-paru koyak. Pendarahan dalaman besar-besaran berlaku dalam saat pertama. Tanpa rawatan segera, ini boleh jadi maut. Jadi siapa paling bahaya? Jawapannya mudah. Badan manusia ada had. Dan bila tenaga impit melepasi had itu, fizik tak pernah berkompromi. Ini simulasi pendidikan. Jangan cuba cari hero untuk uji teori. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe, follow dan share.